Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna. Ramai yang masih belum mengetahui bahawa program rebat bil elektrik RM40 masih diteruskan pada tahun 2026 bagi membantu golongan miskin tega mengurangkan beban kos sara hidup dan bayaran bil elektrik bulanan. Melalui program ini, penerima yang layak boleh menerima rebat sehingga RM40 sebulan yang akan ditolak terus daripada bil elektrik mereka. Jika jumlah bil kurang daripada RM40, pengguna mungkin tidak perlu membuat sebarang bayaran. Namun jika bil melebihi RM40, pengguna hanya perlu membayar baki selebihnya sahaja. Antara syarat utama kelayakan program ini ialah, warga negara Malaysia, ketua isi rumah atau KIR, tergolong dalam kategori miskin tega, berdaftar dalam sistem Ekasih dan menggunakan akaun elektrik domestik. Selain itu, hanya satu akaun elektrik dibenarkan bagi setiap ketua isi rumah. Penyewa rumah juga boleh menggunakan akaun elektrik atas nama tuan rumah untuk tujuan permohonan dan semakan. Untuk pengetahuan semua, program ini masih aktif dan masih berkuat kuasa sehingga sekarang berdasarkan semakan di portal rasmi kerajaan dan Petra. Bagi yang ingin membuat semakan kelayakan, pautan rasmi akan saya letakkan di ruangan deskripsi video ini. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua dan jangan lupa kongsikan video ini kepada ahli keluarga atau rakan-rakan yang mungkin layak menerima bantuan ini. Terima kasih kerana menonton.